Nak pasang solar ni, pagar. Sebab kebun ni tak semua pakai heavy mat. Jadi kita nak elakkan daripada serangan babi dengan monyet lah. Kalau pakai heavy mat macam ni semua, sebab sebahagian Pak Din tanam pisang Jadi ada yang kawasan yang Pak Din tak pasang heavy mat. Berkemungkinan besar kawasan ni memang banyak monyet monyet babi banyak kan datang menyerang lah. Jadi hari ni Pak Din pasang lah Pak Din nak test, Pak Din nak pasang jap. Dia punya solar, bateri apa semua ada lah kat sini yang kita sediakan. Dekat sini bateri dekat atas tu ada solar dia untuk cas bateri. Dan ni solar charger control ada kat sini. Dia ni ada dua, satu ke bateri untuk cas bateri dan satu lagi ke solar Okey. Ni John dia. Yang ini adalah untuk ke pagar tu dengan wayar bumi hijau ni wayar bumi, merah ni akan cas ke pagar. Okey, Pak Din gantung kat sini je lah Okey. Alright. Ini ke bateri. Kemudian ini ke. Okey, kita test hari ni je. Kita nak test dulu. Wayar ni dulu. Ni ke bumi, wayar bumi. Kita test wayar bumi dulu macam mana. Okey. Kat sini je. Okey. Alright. Sini satu. Okey. Potong dulu. Pasang ni untuk penyambung wayar, 3 wayar ni. Kabel ni. Supaya tiga-tiga ada arus Pak Din pun terek sangat ni Pak Din ingat lupa je dah. Okey, satu. Okey. 2 3. Okey. Tes sini. Dekatkan kat sini. Okey, Pak Din try. Testing. Wayar merah dan juga Okey, dia bunyi wayar. Okey, sini tengok wayar ni on dah semua tu. Okey, kita tengok. Okey, ada sampai ke bawah. Nampak lampu tu bawah. Nampak. Okey, dah on Alhamdulillah semua dah ada. Okey, dah ada current. Sekejap kita ketepikan dulu. Okey, sini je lah dia punya letak dulu sini temporary. Alhamdulillah lah. Kita dengan bunyi pun siap. Rumah dah nak siap. Jangan kau pegang, melambung dia. Nak pegang ambil gambar. dah lama tak buat TikTok lah. Dah tengok bawah pondok, ambil gambar tengok. Aduh.